Tuan-tuan dan puan sekalian, kita mulakan muqaddimah beliau. Qala al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, alhamdulillahilladzi sallama mizan al-adli ila akuffi dhawil albab wa arsala ar-rusula mubashshirina wa munzirina bis-thawabi wal 'iqab wa anzala 'alaihimul kutuba mubayyinatan lil khata'i was-shawab wa ja'ala asy-syara'i'a kamilatan la naqsa fiha wala 'ab. Maksudnya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyerahkan mizan yakni neraca timbangan keadilan itu kepada tangan-tangan mereka yang berfikir, yang memiliki fikiran yang baik. Ulul albab dia panggil. Ini disebut di sini zawil albab. Nah, tapi kita di Malaysia ni ulul albab kita jadikan Ibn Sina sebagai tokoh, Al-Farabi sebagai tokoh. Sedangkan mereka ini jelas, tuan-tuan dan puan sekalian, kerosakan akidah mereka seperti yang telah kita jelaskan pada minggu-minggu yang lalu. Dan seterusnya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga yang telah mengutuskan rasul-rasul yang membawa khabar gembira dan membawa peringatan tentang dosa pahala dan tentang pembalasan. Dan juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada mereka kitab-kitab yang menjelaskan di antara kesalahan dan juga kebenaran. Dan juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan syariat ini sempurna, tidak ada sebarang kekurangan dan tidak ada sebarang perkara-perkara yang tercela. Ahmaduhu hamda man ya'lamu annahu musabbibul asbab wa ashhadu biwahdaniyatihi syahadata mukhlisin fi niyyatihi ghaira murtab. Aku memujinya dengan pujian yang mana bagi sesiapa yang mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itulah merupakan penyebab bagi segala sebab. Dan aku bersaksi akan keesaannya dengan persaksian yang ikhlas pada niat tanpa ada sebarang keraguan. Ini juga etika dalam kita menulis apa-apa tulisan, khususnya apabila kita menulis tulisan tentang agama ini, iaitu kita memulakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana Al-Imam Ibn al-Jawzi tidak memulakan penulisan beliau dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah tadi macam saya baca awal tadilah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Khutbatul hajah ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di permulaan perkahwinan, dia khutbah nikah, ataupun di dalam khutbah-khutbah penyampaian ceramah-ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil khutbatul hajah. Walaupun beliau tak memulakan dengan khutbatul hajah, tetapi beliau telah mengikuti ataupun mengambil isi kandungan ataupun poin-poin penting dalam khutbatul hajah, seperti puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian kepada para nabi dan rasul, puji-pujian kepada ahli ilmu yang mengikuti manhaj nubuwah, dan seterusnya. Lebih khusus lagi, menyatakan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting, persaksian bahawasanya orang yang menulis ini, kita yang menulis ini, bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jangan main-main bab ni. Ada orang kata, dia kata lah, orang tahu dah kita orang Islam, kita nak berbuat apa lagi? Tuan-tuan, saya bagi contoh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Dia Mu'tazilah, tapi kita panggil Al-Imam kepada dia bukan kerana beliau merupakan pejuang ahli sunnah, tetapi kerana beliau terkenal dalam ilmu tafsir. Tetapi ilmu tafsir yang mana penafsiran beliau lebih kepada ulasan dari sudut bahasa. Beliau memulakan kitab tafsir beliau iaitu Al-Kashaf. Beliau memulakan Alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang mencipta Al-Quran.
Dia nabak Quran tu makhluk, lagu kita. Assalamualaikum. Sedangkan prinsip ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ini akidah ahli sunnah ni, kena tahu. Ini bukan benda ringan. Walaupun perbahasannya detail, terperinci, mungkin suatu hari nanti kita akan bahaskan, tapi secara prinsipnya Al-Quran di sisi ahli sunnah bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah. Az-Zamakhsyari memainkan ataupun menggunakan peluang dalam memulakan penulisan beliau dengan menyatakan akidah beliau sendiri. Segala puji bagi Allah yang mencipta Al-Quran. yakni Al-Quran itu makhluk. Jadi golongan-golongan seperti ini mengambil peluang menerapkan akidah-akidah yang rosak sebelum menyampaikan isi kandungan ataupun poin-poin penting, ceramah-ceramah penulisan dan sebagainya. Dia bagi orang pening dulu. Dia pukau dulu. Dia tak guna ilmu pukau lah, tapi dia menggunakan perkataan-perkataan yang sesat lagi menyesatkan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penting untuk kita menyatakan bagi setiap kita yang memulakan ucapan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala.